Macam mana kau dapat gambar aku time aku wakil Onyx Indo tu? What the hell tu? Time ni aku adalah KG. Onyx KG aku tu. Time tu tim aku Drian, Udil, Anti-Mac, Sasa, lagi Teguh. Kau kenal Teguh tak? Teguh. Lagi aku. Aku adalah termasuk dalam 6 KG tu tu. Ya. Zaman bila? Oh ni zaman season 3. Season 3, season 4. Aku main 2 season 3, season 4. Ya. Bisa untuk tim sendiri tu. Okay, ni zaman season 2, season 4. Ya, 6 KG. 6 KG. Oh, nah bro. 6 KAGE. 6 KG, okay? Sasa, Udil, Drian, Bamtizi dan lain-lain. Time tu nama aku apa Time tu nama aku... bukan Bamtizi tu nama aku. Time tu nama aku... G-Bam Comel loh. Ya, huruf G, B-A-M Comel. Ya tu. Comel bukan C-O-M-E-L tau. C-U-M-I-L. Okay? Huruf G, B-A-M, C-U-M-I-L. Ya. Time ni season 3, season 4 tu. Oh aku masih diingati tu oleh warga-warga scene MLBB Malaysia tu. Ya tu. Kenapa dah stop main bang? Adakah kerap kalah? Oh tak. Ni sebabkan aku dah tak main apa tu. Aku main season 3, season 4. Time tu juara. Sampai pergi MSC. Aku stop main disebabkan aku ketagih cilok. Okay?